Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuzuluddin Abdul Razak. Fokus minggu ini 3 minit bersama Japan. Kerajaan negeri akan terus menyokong keperluan anggota polis sebagai rakan strategik utama keselamatan dan pembangunan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata, keselamatan negeri adalah asas kepada kestabilan pembangunan, kesejahteraan dan keyakinan pelabur. Jelasnya dalam kerangka Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ2, keselamatan adalah pemudah cara kepada pertumbuhan ekonomi negeri serta teras kepada usaha memperkukuh kesejahteraan rakyat. Dalam kerangka Hala Tuju SMJ 2.0, keselamatan dilihat sebagai pemudah cara utama kepada pertumbuhan ekonomi negeri serta teras kepada usaha memperkukuh kesejahteraan rakyat negeri ini. Malah tanpa kestabilan, sudah tentu ia turut memberi kesan kepada pelaksanaan pembangunan SMJ 2.0. Dalam pada itu, Haji Ji turut menyeru seluruh anggota polis Diraja Malaysia PDRM untuk terus meningkatkan semangat iltizam serta berhikmat dengan penuh komited demi menjaga keselamatan, kesejahteraan dan keamanan negara. Justru bagi mengekalkan tahap integriti dalam perkhidmatan, saya berharap semua anggota polis akan terus berkhidmat dengan disiplin dan integriti yang tinggi. Jadikan paparan di galeri ini sebagai pembakar semangat untuk terus memelihara maruah pasukan. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian Galeri Polis Negeri Sabah sempena sambutan Hari Polis ke-219 di Kota Kinabalu pada Rabu. Galeri yang terletak di Ibu Pejabat Kontijen IPK Polis Sabah itu turut berperanan sebagai pusat pendidikan dan medium rujukan sejarah untuk masyarakat khasnya generasi muda. Sudah pasti galeri ini juga akan menjadi saksi perjuangan dan ketabahan pasukan polis dalam mempertahankan kedaulatan negara, terutamanya dalam peristiwa-peristiwa bersejarah. Ini termasuklah dalam insiden di Tanduo Lahad Datu pada tahun 2013 yang terus menjadi ingatan dan lipatan sejarah kepada rakyat di negeri ini khususnya. Justru saya menyifatkan kewujudan galeri ini amat signifikan dan bertepatan pada masanya sebagai wadah untuk memastikan pengorbanan wira-wira negara terus terpahat dalam ingatan kerana jasa mereka merupakan benteng utama kedaulatan negara. Sekian 3 minit bersama Japan. Dapatkan info semasa dan perkembangan terkini kerajaan persekutuan dan negeri hanya di Japan Sabah.